Nak dekat dengan Allah, kena bersihkan mazmumah, kena hiaskan diri dengan mahmudah. Mana mazmumah? Buang marah, buang cinta dunia, buang tamak, buang dengki, buang hasad. Sebab ini yang kacau kita. Buang bergaduh, boleh maafkan orang lain, buang riak, buang sum'ah, buang ujub. Hias diri kita dengan mahmudah. Hiaskan. Baru kita boleh dekat dengan Allah. Sebab tak ada benda hak kacau kita. Ketika kita tak dengki dengan orang, tak hasad dengan orang, semua orang sayang kita, baru sedap kita nak ibadat.